Soalan ni, kalau ada 20 gram lebih, item 5 gram berapa keping yang kita boleh keluarkan daripada akaun Gap? Jadi tuan-puan, sebenarnya mudahnya kita simpan emas dalam akaun Emas Gap ni. Kalau tuan-puan katakanlah ada emas 20 gram ataupun lebih dalam akaun Emas Gap, tuan-puan ada banyak pilihan. Kita ada banyak pilihan item mana satu yang kita nak keluarkan daripada akaun Emas Gap Public Gold. Antaranya adalah tuan-puan boleh keluarkan item 20 gram sekeping daripada akaun Emas Gap tuan-puan, macam ni, item 20 gram Public Gold, design bunga emas, emas Public Gold. Ataupun kalau tuan-puan nak keluarkan item 10 gram 2 keping pun boleh, nak keluarkan item 5 gram 4 keping pun boleh, nak keluarkan item 1 gram 1 gram 20 keping pun boleh juga. Dan lebih bagusnya, lebih best lagi tuan-puan, kalau kita nak keluarkan item dinar pun boleh juga daripada akaun Emas Gap kita. Katakanlah tuan-puan ada 20 gram yang sama tadi, tuan-puan boleh keluarkan 4 keping item 1 dinar ni. Jadi tuan-puan, sangat seronok kita menabung emas dalam akaun Emas Gap ni sebab dia fleksibel. Apa pun item emas kita boleh keluarkan dalam bentuk fizikal ikut item yang kita nak. Jadi tahniah saya ucapkan kepada tuan-puan yang dah ada akaun Emas Gap. Teruskan konsisten menabung dalam bentuk emas sampai emas kita ada dalam jumlah yang banyak. Tuan-puan yang belum ada akaun Emas Gap lagi, cepat-cepat daftar, okey? Jadi semoga bermanfaat, perkongsian santai tapi sampai. Teruskan follow saya.